Oh, Assalamualaikum. Saya... Aku tak tanya soalan lagi. Okey. Bagaimana anda pegang watak apa dalam cerita pencarian harta Yama Shidi? Yama Shidi lah, nama aku Shidi takkan nak tanya lagi. Bang, pandanglah kamera. Sorry. Saya sebagai wartawan utama ke-23. Saya minta kerja. Siapa? Dia pegang watak utama sebagai Osman, kawan kepada Osman lagi satu. Ya, Osman ya. Osman jalan ni. Kamu kata sebagai orang pencari harta karun. Dengan kawan. Osman. Okey, Kenyon. Awak pegang watak apa dalam cerita ni? Saya memegang hanya watak bagi seorang pelawat. Watak Yama Shidi ni macam mana watak dia? Watak dia seorang ketua yang tak cukup gangster lah. Kecil lah. Tidak semua yang tak ada macam saya. Nak beli mahal lah. Betul. Sekarang ni seorang. Apa kesulitan waktu nak buat cerita ni? Susah jugalah. Ramai yang main, especially Yama Shidi. Apa udah orang kenal. Aku Shidi kaya. Beli. Apa kesusahan waktu nak buat video ni? Susahan tak nak buat muka betul-betul serius. Kita lawan muncul lah lagi macam tempat lah. Okey. Ini nak cari harta karun ni, harta karun. Kat aku. Ya. Itu macam mana? Soalnya apabila saya ingin mengingatkan tweet itu. Oh. Apa harapan kepada penonton? Harapan saya akan penonton menerima cerita kami ini dan akan mendapat sambutan yang hangat di samping mendapat banyak like, tekan like kat Facebook lah. Harapan saya kami akan temukan geng krian nama Pak Harapan apa? dan berhati dan minat tengok cerita ni. Harapan harap penonton dapat menerima video ni dan like-lah banyak kat Facebook. Pada awet-awet sekalian? Tak nak wet pun. Tak nak wet. Awet tu ada perempuan-perempuan. Undi lah. Kata itu best. Undi. Like juga lah. Like juga. Kepada laki-laki dan jantan sekalian. Bukan tahu itu. Laki bina tak ada apa. Kalau pada cikgu-cikgu? Oh, cikgu pun dapat menerima juga. Terima kasih. Kepada cikgu tak cikgu nak politik. Oh, nak politik. Cukup lah tu. Politik. Kepada mak awak? Terima kasih mak. Jaga saya. Saya menyokong dan tayang. Terima kasih mak. Dan jangan balik video ni. Kepada Acu? Cepat nak tanya. Acu. Hati buah. Sama ada satu-satu dia like juga kat Facebook. Terima kasih ya. Saya harap semua penonton dapat menyaksikan menerima video ini yang diterbitkan oleh Incorporator SS Incorporated. Tak payah sebanyak. SSI ni cuba. SSI follower dengan kerjasama Pak Fik. Kopi.